Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihat lah. Alright, nak try tengok dekat kereta Pro 2 Myvi ni. Punca masalahnya adalah radio ni tak nak hidup. Pro 2 Myvi tahun 2025 baru lagi. Dia tak nak hidup, tak tahu kenapa. Apa puncanya, nanti kita check dia punya fuse lah. Fuse-nya ke apa ke. Tak mungkin lah radio kereta ni rosak. Tapi tak mustahil kalau dia nak rosak. Kita buat dia, bukan dia yang buat kita. Mesti boleh rosak. Kita check dulu apa masalahnya lah kan. Alright, terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu. Kalau saya tahu, saya bantu. Kalau saya tak tahu, nanti saya carilah video-video kawan-kawan untuk saya sharekan kat korang lah. Alright, jom kita tengok fuse dia dulu. Layan video ni sampai habis. Okey geng, kita try hidupkan. Dia sepatutnya kalau kita tekan sekali macam ni, radio dah hidup dah ni. Tapi dia tak mau. Kita try hidupkan terus. Pun masih tak mau juga. So kita try start dia. Pun tak mau juga. Lepas tu owner kereta cakap dia punya cermin pun tak nak bergerak geng. Cermin yang ni, cermin sisi tu, dia tak nak bergerak. Bukan yang untuk masukkan dia ni, bukan. Bukan yang ni, bukan. Ini bergerak. Yang cermin tu, cermin dia ni, cermin dia ni pun tak nak bergerak sekali. Ni okey, saya letak dekat R. Saya tekan belah sana, tapi dia tak nak bergerak geng. Tak mau. Atas, bawah, depan, belakang pun tak mau juga. Pun tak mau juga. Tak pasti ada kena-mengena dengan radio ni ke. Tak nak. Tak mau dia. Tak pasti ada kena-mengena dengan radio ke tak. Ada radio ke tak radio ke, tak pasti. Tak apa, saya check dulu. Saya pun tak tahu kat mana fuse-nya. Saya kena tengok lah dekat Google fuse-nya duduk kat mana. Kena check lah dekat Google dia punya wiring diagramnya, ataupun dia ada di sini. Nanti saya check dekat bawah tu. Okay, untuk buka dashboard ni geng ini tarik je kemari. Lepaskan daripada cangkuknya tu. Tolak je kuat-kuat. Tarik. Lepas tu yang ni pun sama juga. Tolak, tarik. Tarik ni. Tarik ni. Macam tu geng. Lepas tu kita ambil semuanya. Macam tu. Tarik je. Keluarkan dia. Fuse ni ada di sini geng. Tu dia. Fuse ada di sini. Lepas tu dia duduk di sini. Itu dia. Okay geng. Tak dapat nak dibaca lah geng. Tulisannya semua shortcut. Saya baca long cut. Dia bagi shortcut macam ni. Aduh. Tak faham lah geng. AM ni ke geng? AM tu. Kalau radio biasa FM, bukan AM. Banyak sangat singkatannya. Tak faham lah aku.
Yang aku tahu horn aja kalau dibagi penuh macam ni kan, shock fog, macam fog ni lampu lah, fog lamp ni kan. Horn, washer ni apa ni, wiper kot, rasa macam tu lah. Tak ada lah geng. Tail ni lampu belakang. Oh, wiper ada, wiper RR. Washer ni, oh dia punya tu apa namanya, penyembur air tu. Yang lain tak faham lah geng. Dia bagi short. Saya baca long, dia bagi short. Tak faham lah geng. So kita kena check dia guna ni geng, test lamp, test light ni geng. Nanti saya sharekan dia punya link. Ini penting ni untuk kita check sesuatu ada api ke tak ada api ke untuk kereta. Ni untuk kereta geng ya, bukan untuk rumah. Untuk kereta, untuk 12 watt ni. Alright, cara penggunaannya, kita mesti letakkan dia di body kereta. Body. Nampak tak wire ni? Kan dia ada letak dekat sini. So ni adalah body. Body. So kita letak di sini. Okey, macam tu. Tapi saya kena hidupkan dulu. Hidupkan, onkan kereta tu. On untuk sekali tekan saja. Sekejap, saya tunjukkan ni. Sekali tekan saja. Macam ni, sekali tekan. Sekali tekan ni untuk hidupkan radio saja. Baru nanti kita cek satu-satu. Cek satu-satu. Kita cari yang satu tak ada api. Dia sepatutnya satu ada api, satu tak ada. Tu putus. Jadi kita try cari sampai jumpa. Dia kalau putus sepatutnya satu ada api, satu tak ada api. Ini spare. Ini spare. Dia sepatutnya satu ada api, satu tak ada api. Ni satu tak ada api, ni satu ada api. Okey. Sudah jumpa. Alright. Ni. Nombor 3 ni. Apa benda ni? Fog lamp tak ada. Kenapa dia lain pula design dia? Kita kira itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Washer? Betul. Tak tahulah. Okey, macam tu nombor 6. Nanti kita try. Okey, di sini ada dia punya tempat buka geng. Tempat buka. Kita sepitkan dia. Tak nampak lagi yang tangan saya besar lagi. Lepas tu kita tarik. Okey, di sini nombornya 10 geng. So kita ambil yang 10 ni. Sekejap kita matikan dulu geng. Okey, dah mati. Kita matikan dulu keretanya. Lepas tu kita ambil yang 10 ni. Okey, ambil yang 10 ni. Kita masukkan ni. Tekan sikit. Okey, begitu saja geng. Tak nampak dia terlindung tadi. Macam tu. Ambil sepit ni, masukkan je balik. Right. Lepas tu kita try. Apa dekat washer pula ni geng? Sini, washer ni. Untuk radio. Tak pastilah. Kita tengok dulu. Lepas tu kita on sekali saja. Alhamdulillah.
Tu dia. Alhamdulillah, punca tu. Radio dia dekat sini, geng. Washer ni. Radio dengan cermin sisi. Cermin sisi kereta. Washer. Mantap. Alhamdulillah. Okey, geng. Untuk cermin sisi ni pun dah okey, geng. Dia bergabung dengan cermin sisi, geng. So kita letak sebelah R. Dia bergabung dengan cermin sisi, geng. Tu dia dah bergerak, nampak. Alhamdulillah, settle masalah. Macam tu lah, geng. Tapi dia punya yang tak bestnya tu wiring diagram dia, geng. Itu yang tak best tu. Saya baca long cut, dia bagi shortcut. Jadi susah lah saya nak baca. Tak, washer tu tak ada kena-mengena dengan radio. Alah, Pro 2. Itulah tu. Nasib baik, geng. Ni penyelamat. Ni. Test lamp ni adalah penyelamat untuk korang. Tu gunanya ada test lamp, test light. Nanti saya share kan dia punya linknya. Korang beli, senang nanti korang nak buat kerja. Alright, terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insya-Allah saya akan bantu. Insya-Allah kalau boleh saya bantu. Kalau jumpa puncanya saya bantu. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.